Kalau boleh kita buat dulu garisan 45 darjah kat sini. Okey, sambung ni atas. Okey, kena kat sini, jadi kita buatlah garisan 45 kat sini. Sebenarnya garisan 45 ni kalau nak buat dekat tengah-tengah pun boleh. Nak ambil dari garisan kat tengah pun tak apalah. Boleh saja. Okey. Buat dulu garisan 45. Okey, kemudian ketinggian bumbung ni. Okey. Kita tahu kita punya, kalau pandangan sisi dia nampak apa dia punya papan dia saja lah. Papan dia saja. Jadi papan tumpu kasar ni dia punya ketinggian bawah tu kita akan tariklah ke sebelah kanan, dua ketinggian tu lah. Papan tumpu kasar tu kita tarik dua ketinggian dia tu, nampak macam tu. Kemudian kita ambil yang atas. Yang bahagian bawah sekali dan juga atas sekali. Kita ambil dua-dua lah. Kita ambil sebelahnya. Mula-mula tadi kita ambil yang papan tumpu kasar yang bahagian bawah ni ada dua kan ketinggian. Okay, dua-dua ni kita unjur ke sebelah kanan. Kemudian kita ambil pula yang bahagian atas dia lah. Bahagian bawah dan juga bahagian atas untuk bumbung tu. Okey, bila dia kena garisan 45 darjah, baru kita turunkan ke bawah. Bawah, kita dapatlah macam tu. Bawah. Okey. Bila kita turun ke bawah, zoom sikit. Zoom. Mana? Okey, kita tahu dia akan naik 30 darjah lah kecerunan. Jadi untuk garisan, kena ambil dua-dua lah. Persilangan dia dekat garisan tu. Satu atas, satu bawah. Kita buat bahagian sebelah kiri tu. Okay, satu yang kena line bahagian atas. Tarik dari atas. Satu lagi yang kena bahagian bawah. Pun tarik dari atas juga. Kemudian benda yang sama kita buat bahagian sebelah kanan. So garisan yang kena bahagian atas ni pun kita buat, kita guna 30 darjah lah. 30. Dan juga garisan yang bahagian sebelah bawah. Okay. So dah naik atas bawah tu, tengah-tengah dia kita buat garisan kat sini. Dan jangan lupa untuk penutup, tutup bumbung tu bahagian sebelah kiri dan kanan lah. Tadi kita ambil je garisan, jadi kena ada garisan penutup bahagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi jadilah lukisan pandangan sisi bumbung. Ni kena ada garisan, dia akan sambung tempat titik persilangan atas dan juga bawah lah. Okay. Jadi bolehlah gelapkan garisan. Kalau nampak, dia nampaklah papan tumpu kasar sahaja. Nampak papan dia saja. Okay. Kalau dari pandangan sisi untuk bumbung jenis tebing ataupun tebing layar lah. Lebar layar, tebing layar nama dia. Itulah garisan bumbung dia. Yang penting ambil garisan unjuran daripada papan tumpu kasar ke sebelah kanan. Kemudian ambil daripada pandangan atas lah, garisan bumbung. Turunkan, bagi kena garisan 45 darjah. Turun ke bawah. Okay, bila turun bawah dia bersilang dengan dua garisan unjuran tumpu kasar tu, bahagian atas dan bahagian bawah. Jadi menggunakan sudut 30 darjah. Jadi kita nak bagi mudah, kita cuma guna 30 darjah je. Walaupun boleh ada kecerunan lain, kita guna 30 darjah sahaja. Jadi kita dapat tengah dia. Dah habis lagi? Tak habis lagi. Yang ni kita naik atas, bawa dia ke sebelah tengah ni, baru siap. Jadi kita dapatlah pembahagi bahagian atas dia.